Assalamualaikum. Sahabat kita, hari ni saya nak makan udang. Nak makan udang galah. Jadi saya mari tempat hak skala saya duk mari lah. Skala saya duk mari skala sini. Oh, jenggu-jenggu besar lah sini. Jadi kita nak tengok lagu mana hari ni jenggu ada lagi ke tak. Sekarang ni kita duduk bawah gerentak. Bawah gerentak tendung. Sala. Tak tahulah sala ke tendung. Dua-dua tu lah. Kita tengoklah hari ni ada manis-manis ke tak. Sekali kita mari sini ada sama manis-manis. Ada sama manis-manis. Tapi hari ni tak tahulah ada ke tak. Stay tune lah video ni bang. Yang mana belum follow lagi, aja follow. Okey bang. Dalam perjalanan jauh juga. Kita tak kereta kat sana tu, jalan kaki lah. Jalan kaki lah dekat ni. Okey baik. Tengok orang. Baru letak bang, dia ada sambal dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Satu udang. Tapi ni bukan jeru lah, bukan jenggu lah. Bukan jenggu, tapi tak apalah, yang warna putih je. Warna putih gini je. Okey bang. Kita angkat belakang dah bau kita ni. Sekarang ni kita main teknik pakai pelampung pula. Tu pakai pelampung. Rasa mudah lagi lah pakai pelampung. Kita tengok ia tenggelam je. Dia tenggelam tu, nyap, dia tenggelam pelampung tu kita suruh akap kan. Ia mudah dam. Kita akap belakang dah ni. Bau kita ni kita pakai pelampung. Main teknik pakai pelampung. Pegang pokok. Okey bang, saya jumpa pok baru, masih dara lagi. Kita nak terah masih dara lagi. Jadi kita nak terah ada barang tak ada barang sini. Ada barang ke tak? Kita tengok bang. Sekarang ni kita nak turun kat bawah lah.
Masih darah lagi bang. Dia macam tak luas mana. Sungai dia tak luas mana. Tapi kita tengok setara mana. Padu ke tak padu bang tu. Kat bawah tu. Ya sungai kecil je. Turun. Ya rohak sikit nak turun. Sekarang nak naik macam mana? Rohak sekali. Kena gantung di pongkot. Tapi lubuk ni masih darah lagi. Ada orang kancang. Kamu jangan turun lagi. Kamu ambil seintah tali, ikat di situ. Seintah tali ikat di sini. Ikat di situ, di pokok. Sekarang mudah nak naik. Rasa mudah je. Ada ni. Ni ada ni. Ada kayu ni. Sekarang kita bergantung kat situ lah. Apa kita turun dengan gitu dulu. Ngerosek. Cantik bang. Lobuk bang. Lobuk bang, kita try bang. Macam mana? Kita main pakai pelapung je. Nampak ada gerak tu pelapung tu. Apa dia? Apa dia? Kita tengok. Apa dia? Tok lengkat lah. Sayang. Lucu. Macam mana dia tak lekat? Nanti kok mana kata ni? Anjing pensil tu dah. Berapa kata kamu? Berapa? Kaki dia. Macam mana dia? Nak kisah om? Dah tutup lah. Kok gitu nak berkata ni? Ya, nak tak ada nampak. Ni sini. Nampak dah. Kalau udah. Ada udah. Lekak. Nak pakai batu kan. Lengkap. Dia makin dia kepuhan. Sini. Ada. Okey dah apa? Itu drone ni. Kakak. Okey dia. Bahaya dia kena karet. Ya kau ni. Ya dah. Ada hujan ada. Sayang. Okey bang. Sekarang ni kita duduk lubuk yang ketiga bang. Dekat sana tadi saya tengok tempat tu memang comel lah. Memang comel tapi letak ikan yang makan banyak.
Jadi lubuk saya yang kedua tadi memang tak boleh hasil. Memang tak boleh hasil. Ni lubuk yang ketiga. Kita mari kat sini pula. Okey, kita sungai besar lah. Yang ni sungai besar. Kita try mai kat sini pula. Jadi inilah suasana lubuk yang ketiga. Sungai besar. Sungai besar. Kita try lah macam mana. Lubuk yang ketiga bang. Kita tengok ada hasil tak. Ada dah tu. Ada dah tu. Oh saya. Ada dah tu. Ada dah ni. Oh, habis hupan. Sayang. Pegang. Mana tu? Hari ni memang betul-betul terbilu dah bang. Terbilu dah hari ni. Jadi kita cuba lain kali buat. Hari ni tak ada rezeki kita hari ni. Terbilu bang. Okey, terima kasih yang mana menonton video. Hak mana subscribe, terima kasih banyak dah. Kita akan jumpa lagi lainnya video. Okey. Assalamualaikum.